Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang cikgu-cikgu. Kembali lagi bersama saya Aiman. Jadi hari ini saya nak tunjuk preview satu sistem baru. Sistem ni saya bagi nama sebagai EduGen AI. Maksudnya sistem ni cikgu-cikgu boleh generate quiz, generate nota beserta flashcard, generate report, generate infografik menggunakan AI sahaja. Baiklah, hari ini saya akan tunjuk demo ataupun preview sistem. Ini adalah demo prototype version pertama. Nanti daripada semasa ke semasa kita akan update lagi. Baiklah, ini saya akan tunjuk contoh dulu. Ini adalah halaman admin panel. Di halaman admin panel di mana cikgu boleh generate content, generate AI content terbaru. Cikgu boleh manage content, manage quiz, manage nota, manage report. Cikgu juga boleh manage subjek untuk cikgu tambahkan subjek. Baiklah. Dan ini pula untuk tampilan yang pelajar-pelajar cikgu boleh akses. Jadi ini. Maksudnya di sini, cikgu bukan sekadar boleh generate soalan dan nota. Soalan dan nota yang cikgu generate ni, dia akan muncul di halaman public. Di mana pelajar boleh akses quiz, pelajar boleh akses berbentuk nota, pelajar boleh akses berbentuk report, pelajar boleh akses berbentuk infografik. Kita tengok contoh satu persatu. Contoh quiz, para pelajar masuk ke portal, para pelajar boleh pilih subjek, quiz akan dipaparkan, para pelajar pilih topik mana yang dia nak study, sebagai contoh topik 1 understanding, dan para pelajar boleh menjawab soalan. Untuk format quiz, sistem kita support untuk generate quiz berbentuk MCQ dan true false. Untuk nota, sistem kita akan auto generate nota. Sebagai contoh, kita ambil satu subjek organizational behavior. Di dalam ini juga sudah ada flashcard untuk student study. Contohnya di sini. Okey. Ada study mode berbentuk flashcard. What is organizational behavior? Answer. Next question. Kemudian untuk bahagian report, kita ada summary ringkas berkenaan dengan subjek tersebut ataupun topik tersebut ataupun PDF tersebut. Ini adalah contoh. Apa yang perlu para pelajar fokus? Topik ni fokus tentang apa? Conclusion dan recommendation. Dan bahagian infografik, cikgu-cikgu boleh generate berbentuk infografik lah daripada nota tersebut. Apa yang penting, key point daripada nota tersebut di dalam bentuk infografik, dan para pelajar boleh download juga infografik tersebut. Baiklah, kita kembali semula ke halaman admin panel. Okey, ini adalah halaman admin panel. Di halaman admin panel, cikgu-cikgu boleh set di bahagian setting. Okey, di bahagian setting ni, cikgu-cikgu boleh tukar nama sistem, cikgu boleh pakai logo sekolah cikgu sendiri, cikgu boleh meletakkan SEO setting. Di sini juga cikgu boleh manage untuk tukar password admin, cikgu-cikgu boleh melihat subscription cikgu dengan sistem ni, cikgu-cikgu boleh mengenable dan disable setting. Dan bahagian API key, untuk API key saya menggunakan Google Gemini. Dan berdasarkan pengalaman saya, yang paling terbaik adalah kita gunakan Google Gemini API key. Baiklah, saya akan tunjuk contoh dahulu macam mana cikgu-cikgu nak generate AI content. Okey, yang pertama sekali, saya akan tambahkan satu subjek baharu dahulu. Kita pergi ke bahagian manage subject. Okey, di bahagian manage subject, okey, total sekarang ada 6 subjek. Okey, saya akan tambah satu subjek baru. Okey, nama subjek ni adalah Law for Tourism. Sebagai contoh untuk test sahaja. Okey, klik sahaja save subjek. Automatic subjek menjadi 7 dan ada subjek baru, Law for Tourism. Okey, jadi untuk tutorial hari ini, saya nak buat satu nota baru untuk Law Tourism berkenaan dengan chapter 1, iaitu The Malaysian Legal System. Okey, kita boleh tengok
semua nota PDF ni saya nak jadikan dia dalam bentuk kuis, dalam bentuk nota, dalam bentuk infografik dan juga dalam bentuk report. Okay, kita cuba Okay, baiklah. Sekejap saya copy paste dulu. Okay. Pertama sekali masuk saja ke menu AI generator. Okay, kemudian cikgu-cikgu pilih dahulu subjek apa. Cikgu nak masukkan nota ni di mana. Kita pilih subjek dulu. Sebagai contoh, subjek tadilah yang kita tambahkan law for tourism. Okay, output. Okay, contohnya saya nak generate quiz. Di sini kita generate quiz dulu. Okay. PDF URL, cikgu-cikgu boleh bagi PDF URL ataupun upload PDF file lah. Di sini saya akan pilih upload PDF file. Okay. Saya akan pilih tadi chapter 1 The Malaysian Legal System. Okay. Kemudian, untuk quiz title ni biarkan saja. Berapa jumlah soalan yang cikgu nak generate? Di sini saya nak generate sebagai contoh saja, kita ambil 10 soalan lah. Supaya mudah, 10 soalan. Okay, language auto detect daripada PDF. Maksudnya cikgu nak buat soalan ni bahasa apa? Auto detect daripada PDF. PDF ni berbahasa Inggeris, jadi soalan akan bahasa Inggeris. Difficulty level ni saya ambil mix lah. Easy, medium, hard. Okay, question type ni mix. Ataupun saya nak ambil 80% MCQ, ABC dan 20% true false. Saya pilih yang ni lah. Okay. Auto publish saya matikan dahulu. Okay, kita generate with AI. Tunggu sahaja sampai proses generate selesai. AI is generating content. Biasanya dia akan makan masa dalam 30 saat ke 1 minit. Okey, sudah siap. 10 question generated. Dan kita preview dulu question ni. Cikgu-cikgu boleh tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soalan sampai 8, 9. Di sini cikgu-cikgu boleh check semula, betul tak? Di sini kita check. Okey, 1, 2, true false ada berapa soalan? True false ada 2 soalan, nampak? Soalan nombor 3 dan soalan nombor 8 gunakan true false. Jadi 20% true false, 80% MCQ. Sistem ni jangan risau. Cikgu-cikgu boleh terus pakai saja. Klik saja save. Bila kita klik save, automatic quiz ni akan muncul di halaman utama di mana pelajar-pelajar cikgu boleh jawab soalan. Kita cuba refresh page ni. Okey, nampak. Akan muncul satu subjek baru, Law for Tourism. Pilih saja Law for Tourism. Quiz yang tadi kita masukkan Malaysian Legal System pun dah ada. Cuba kita tengok. In the Parliament Legal System, what is the primary function of Parliament? To make law. Yang ni cuba kita jawab salah. Consumer Protection. Seterusnya. Okey. Di page ni juga, kita memasukkan fungsi di mana jika para pelajar tu connection internet dia tidak stabil, katakan dia terkeluar daripada website ataupun dia terrefresh website. Website ni akan simpan progress di mana para pelajar tu lah jawab soalan. Contohnya tadi dia last jawab soalan 3. Saya cuba refresh page ni. Okey, nampak tak? Anda ada satu quiz yang belum selesai. So, sambung saja. Dia sambung soalan 4. Kecuali macam dia dah tak nak jawab, kembali ke senarai quiz, progres anda tidak akan disimpan. Keluar sahaja. Ini adalah untuk sistem quiz. Okay, seterusnya kita pergi ke bahagian nota pula. Kita nak cuba generate nota berserta flashcard. Okay, sama saja stepnya. Jadi kita pilih Law for Tourism juga. Output type kali ini saya nak dalam berbentuk study notes. Okay. Okey, untuk PDF sama saja saya akan pakai PDF yang tadi, chapter 1 The Malaysian Legal System. Okey, nota titles ni auto generate, saya nak biarkan kosong. Language auto detect. Okey, saya nak dia generate flashcard dan juga dia extract key terms. Kalau ada additional instruction, contohnya cikgu nak generate 20 flashcard, tulis saja di sini. Generate 20 flashcard. Tak ada masalah. Tapi sekarang saya nak auto, jadi saya biarkan kosong. Saya klik saja generate with AI. Okay. Untuk sekarang kita lihat tak ada lagi subjek Law for Tourism dan tak ada lagi
study notes lah. Kita baru nak generate. Okay, ini sama saja. Cikgu-cikgu kena tunggu dalam 1 minit macam tu. Biar AI akan buat kerja. Biar sistem yang generate soalan untuk kita. Kita tunggu saja sampai selesai ya. Sampai semua progress 100%. Okey, sudah selesai. Jadi hasil daripada nota tu dia berjaya generate 5 section, 16 key terms utama dan 10 flashcard. Kalau cikgu-cikgu nak preview, klik preview. Okey, inilah previewnya. Okey, tak apa. Kita klik save. Okay, kita cuba tengok di halaman paparan utama di mana student-student cikgu boleh akses. Kita cuba refresh. Masuk semula ke menu notes. Di sini sudah muncul satu subjek baru. Kita cuba search lah. Law for Tourism dah ada. Okay, The Malaysian Legal System. Kita buka saja nota ni. Okay, nampak? Di sini ada isi kandungan. Student cikgu contoh dia nak study bahagian branch of government. Terus klik. Dan akan pergi terus ke bahagian branch of government. Ini saya buat memang yang sehabis baik dan nota insyaAllah merangkumi semua PDF yang cikgu masukkan tadi. Di bahagian nota juga kita ada bahagian flashcard untuk study mode. Di mana kalau para pelajar tu dia dah habis baca semua berkenaan nota ni, mulakan study mode, akan keluar flashcard lah. What is historical fact influence the development of Malaysia? So kita klik, keluarlah jawapan. Next. Klik, keluar jawapan. Nampak? Ini auto cikgu. Auto tadi. Kalau cikgu nak generate manual nota macam ni, ambil masa yang cukup lama. Seterusnya kita tengok report. Report ni, dia akan membuat ringkasan report lah. Jadi, anak murid cikgu tu akan tahu. Dalam bab ni, mana yang paling penting, topik breakdown dia apa, conclusion dia apa. Tanpa membuang masa, kita cuba generate. So, subjek Law for Tourism juga. Output type, katakan saya memilih summary report with charts. Okey, di sini sama juga saya nak buat untuk subjek The Malaysian Legal System. Okey. Report title saya biarkan kosong. Language auto detect from PDF. Report focus, cikgu-cikgu boleh pilih. Cikgu nak key finding focus saja ataupun executive summary saja. So, saya nak comprehensive analysis lah. Jadi, generate with AI. Di sini pun tengok belum ada lagi report untuk Law for Tourism. Okay, kita baru nak generate. Okay, nampak. Di sini kita berjaya generate report di mana ada 8 key finding penting dan 5 topik analyze. So kita klik sahaja save. Jadi di sini bila kita refresh, bila kita masuk semula ke menu report, automatik ada satu subjek baru. Nampak, kita tak perlu refresh pun tak apa. Sebab auto ni dia auto menarik data secara real time. So kita pilih Law for Tourism. Okay, dah ada report baru, comprehensive analysis. Kita cuba tengok. Okay, yang inilah berbentuk report, executive summary. Jadi berkenaan dengan report ni apa yang penting, key finding. Colonial legacy and federal structure. Okay, kemudian kita ada topik breakdown, apa yang paling penting, sources dan sebagainya. Kita ada conclusion, recommendation. Dan last sekali adalah kita nak cuba generate infografik pula. Baiklah, tanpa membuang masa, kita cuba generate infografik. Sama sahaja stepnya. Masuk ke bahagian Law for Tourism subjek dulu. Output type infografik. Okay. PDF saya akan upload sama je, The Malaysian Legal System. Okay, infographic title auto, style saya nak style corporate lah ataupun educational. Color scheme auto, layout saya nak memanjang ke atas vertical. Okay, klik saja generate with AI. Sama juga, cuma bezanya yang ni infografik dia akan generate dalam bentuk gambar lah. Untuk design infografik ni insyaAllah nanti saya akan update daripada semasa ke semasa. Untuk sekarang saya pakai design yang default macam ni sebab bagi saya sesuai. InsyaAllah nanti maybe daripada semasa ke semasa kita akan tambah lagi
banyak lagi prompt-prompt lain untuk generate poster dan sebagainya. Ini adalah contoh preview. Okey, preview nota. Dia berbentuk infografik, kita klik save. Okey, kita masuk ke bahagian tampilan public. Okey, pergi masuk ke infografik semula, dah ada law for tourism. Law for tourism ada satulah, navigating justice. Di sini para pelajar boleh tengok, para pelajar juga boleh download tadi infografik ni. Jadi di sini ada foundation of nation law dan sebagainya. Baiklah, itu sahaja demo untuk kali ini. Sistem ni saya baru betul-betul develop, dan insyaAllah nanti kalau ada yang berminat boleh contact nombor WhatsApp di bawah, dan insyaAllah saya akan release ke public. Kita juga ada buat beberapa sistem lain, contohnya sistem tempahan bilik khas yang dah pun release, sistem AI OPR, OPR automatic, dan insyaAllah kedepannya akan ada banyak lagi sistem yang kita akan release. Okay. Di halaman admin panel pun nampak, boleh keluar logo universiti anda, nama universiti ataupun nama sekolah. Jadi platform ni saya buatkan sesuai, sama ada sekolah-sekolah boleh pakai, universiti pun boleh pakai, sekolah menengah boleh pakai, sekolah rendah pun boleh pakai, tak ada masalah. Dan yang paling bagusnya, anda generate content menggunakan AI, semua anda dapat. Automatic dapat nota, automatic akan generate flashcard dan sebagainya. InsyaAllah itu saja video tutorial kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.